Saya ada buat panggilan video sebelum anak dan suaminya bergerak ke Kelantan. Tak sangka itu kali pertama dan terakhir kami membuat panggilan video. Begitu kata Muhammad Shah Penizin Muhammad Said, 45 tahun, bapa kepada Nurul Atikah Najihah, 18 tahun, yang maut bersama suaminya Muhammad Faris Kamaluddin, 24 tahun, dan ibunya Nurul Ain Abdul Rahim, 39 tahun, dalam kemalangan membabitkan bas ekspres dan Pro 2 Myvi di Jalan Kuala Kerai, Gua Musang di Kampung Sungai Sam, Kuala Kerai, Kelantan, Jumaat lalu. Katanya pemergian anak tunggalnya itu memberi kesan besar kepadanya kerana Nurul Atikah disifatkan sebagai seorang yang baik dan manja. Katanya sebelum kejadian, arwah sempat bertanya mengenai makanan tradisional yang sedang dinikmatinya. Katanya ketika panggilan video itu, Najihah sempat menikmati punten yang dibeli dan mengimbau saat bapanya membelikan makanan itu. Katanya Najihah ada memaklumkan pada mulanya suaminya melalui Jalan Muazzam Pahang, tetapi disebabkan struktur jalan yang teruk, mereka mengubah haluan menggunakan lebuh raya.